Wih, pelampung tenggelam. Alamak. Okey, okay. Strike. Strike. Okay geng, hai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh geng. Selamat pagi-pagi. Barakah sahabat semua. Welcome back to my channel Syamiro. Jam 6.45 pagi geng. Baru sampai di Bang Pecah geng. So hari ni macam biasa saya nak menebing. So dah nak beli tadi 15 ekor. Hopefully ada strike pagi ni geng. Okay geng, saya nak set up dulu saya punya pancing. Okay, hari ni macam biasa saya buat main 2 set. Satu set untuk main pelampung dan satu set untuk casting geng. Ayak pagi ni ayak tinggi lagi geng. So cuaca cantik. Ok, kita set up pelampung dulu. Ok, apa doakan saya ada strike pagi ni geng. Ok, misi mencari Gorgon Bang Pecah 2026. So harap adalah yang sudi ambil saya punya umpan. Ok geng, kita setting dulu, set up pelampung. Ok, macam biasa rod saya rod Okuma Competition 9 kaki. Ok, reel Shimano Naski 4000 SG, mainline KDK 30 LB dan leader Rupon 40 LB geng. Alright geng, so gelap lagi, so kita main pelampung dulu menggunakan light stick. Ok, hopefully ada strike bagi ni geng. Ok geng, kita set up dulu geng. A few moments later. Okey geng. Udang pertama kita dah baling. Stay tune dah, tunggu. Wih, pelampung tenggelam. Alamak. Okey geng, strike. Strike. Oh, sekap tu ni. Oi, umpan pertama dia dah ambil geng. Confirm sekap geng. Ui. Menjerit dan skill yang gelap ni. Berdengar drag bunyi cukup lah. Tak buka lampu lagi dekat pun kita buka lampu geng. Ui, kasar ni. Hui. Lek. Jangan melawan. Oi. Kita abang jangan melawan lagi, dia melawan. Main. Kita nak kawan. Hui. Hampa layan punya drag dah lah weh. Nak buka lampu takut lucu geng. Lagi dia naik baru saya buka lampu. Sabar. Main. Tak ambil gerik tu. Okay, geng. Nampak lah geng. Siakak anggaran dalam sekilo lebih ni. Main. Kita grip, kita buat naik. Aduh, masuk dalam batu ni pula. Hai, grip.
Alhamdulillah, geng. Alhamdulillah. 1,5 kilo dah ni. Alhamdulillah. Rezeki udang pertama, geng. Rezeki udang pertama dah strike. Selok, geng. Selok. Lekat sikit lah kat ujung mulut. Senang nak tanggai. Nasib baik tak lucu, geng. Rezeki. Okey, geng, jom sambung mancing, geng. Sambung lagi mancing. Mana nak tahu lagi, kok ada lagi. Alhamdulillah. Okey, geng, kita letak gari dulu, geng. Letak gari sebelum kita sambung mancing. Letak gari dulu. Dah selamat. Okey, geng, jom kita teruskan lagi pencarian. Letak udang lagi. Nak tahu ada lagi, geng. Okey, geng, stay tune. Jom sambung mancing. Okay, udang pertama dah strike, geng. So udang kedua kucing. Okey, geng, ini rezeki pertama, udang pertama ni. Alhamdulillah. So sekat anggaran dalam 1,5 kilo dah ni. 1,5 kilo makan udang pertama, geng. So jom kita teruskan pencarian. Alhamdulillah, geng. So jom sambung mancing. Okay, geng, try casting pula, geng. Jam menunjukkan pukul 7.03 minit, geng. Dah nak cerah. Try casting pula. Nak tahu aku dia nak makan casting sebab udang ada lagi. Kita try casting udang hidup dulu, geng. Casting udang hidup dulu. Hopefully ada lagi penambahan. Dah dapat sekor lah, dah ada sih. Alhamdulillah. So kita casting pula menggunakan udang hidup. Okay, SP pada Mino pada. Okay, kita casting udang hidup dulu. Okay, casting udang hidup. Buat cuaca nak cerah lagi. Ayak pun dah slow ni. Boleh try casting. Alright, geng. Jom stay tune. Okay, geng, jom try casting pula. Nak tahu dia nak makan casting, geng. Okey, geng. Rod pelampung ni kita just pacok je lah. Kita try casting pula. Kita buka drag lah. Kita pacok, kita buka drag, geng. Kita buka bayar. Okey, jom try casting pula. Cuaca ni dah nak cerah ni pun. Pukul 7 lebih dah pun ni. So jom kita try casting sekejap. Nak tahu kok dia nak makan casting. Okey, geng, stay tune. Try casting dulu. Okay, first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, set casting yang saya pakai reel Curado DC 151 SG, rod Zodias 6 kaki 6 inci, mainline Kairiki 30 LB, leader Yuzori 40 LB. Teknik casting udang hidup Ten seconds later. Mana. Mai lagi sekok. Kita dah ada sekok kan. Tak ada pun geng. Kiri kanan, tengah, semua tak ada. Pasal nak kena pindah pot lain geng. So kita try pergi pot pintu ayak pula geng. Okay geng. Kita kemar-kemar kita pergi pindah pot geng. Okey, settle satu, kita kemai. Okey geng, yang ni pun kita angkat. Terus saja ke pot kedua geng, pot pintu ayak. Kita pergi jumpa uncle, cari uncle. Tadi uncle ada berhenti. Dia baru sampai uncle. Okey geng, jom kita gerak ke pot kedua. A few moments later. Banyak belanak banyak ke? Ya. Ayak elok tak ada? Oh ya. Susah mau je lah. Itu pun orang turun orang menyambut semua. Baru boleh sampai. Ya tak main. Tak nampak, tak nampak dia main lah. Ekor ada lah, 2-3 ekor. 3-4 ekor. Tapi tak besar lah. Tangan. Tunggu ayak pasang lah lagi, pukul 11. Oh, GT. Drone baru. Oh, lama drone baru uncle.
Oh, besar tu. Tak tepuk tangan, lebih. Ah, lauk dah, lauk dah. Lauk dah. Oi, besar ke? Seorang makan tak habis tu. Oh. Dia mesti ada lagi kan? Kalau ada tu mesti ada lagi. Gen lah. Jig lah dia punya besi main tajam. Tengok. Ada sana? Rumah sini dia duduk sana. Ah, tu betul ni. Ha? Bukan. Rumah sini dia duduk sana. Sana tak besar ke? Ini dalam ni besar. Kita ngangau. Tak kena sebab saya tahu kan, tak ada kena ni. Dia sudah potong lah, tengok. Mana dia potong ni? Ha, tu lah. Uncle lambat. Ketam potong kot. Ketam potong kot. Ayo dia potong lah. Pandai dia ada pisau. Dia pun ada pisau mah. Bagi peling. Itu sangkut. Itu dah batu. Okey. Okey. Angkut. Rapu ni, tarik dalam. Habis. Dah main dah. Uncle.
Cepat Uncle. Habis. Dia panggil balik. Dia suruh balik lah. Dia panggil balik. Tu nampak. Habis ikan lari habis. Dia panggil balik. Malas nak ikat. Kerapu lah makan. Dia masuk dalam batu. Dia panggil balik. Tengok ni hasil 2 biji dia. Tengok. Ini macam pakai beranak nangis tu. Boleh. Hang tak bermain udang ni man? Ha? Bermain udang tak? Kau pekak banyak. Ambil udang saya lah. Kat sana. Apa tu? Memang hang duduk lama ambil udang saya. Nah, hang bubuk kan. Alright. Uncle ni bagus buat main limau kongsi pak coy. 3 biji. Uncle, 3 biji. Thank you. Dapat limau geng. Terima kasih uncle ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, ada rezeki yang ni sekok ni sekak. Saya dah 10.30 dah. So jom kita gerak balik. Jam menunjukkan pukul 8.44 geng. So ayah pun dah suruh banyak geng. So mungkin kita nak esok kita repeat lain. Okay geng, alright, Assalamualaikum. Kita jumpa di next video geng. Bye.